Okay, waktu ni dia dah mula rasa seram guys. Okay, cubaan suara 1, 2, 3. Test mikrofon 1, 2, 3. Test mikrofon 1, 2, 3. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okay, baik. Pada malam ini kita ingin meneruskan lagi akan video reaksi seram kita dan juga video misteri kita, iaitu berkaitan dengan satu video ini dikongsikan di media sosial, iaitu mungkin gangguan yang dialami oleh seorang perempuan ini sewaktu beliau sedang live pada waktu tengah malam, iaitu sewaktu beliau sedang mengutip daun pokok durian Belanda di belakang rumah beliau. Okay, jadi guys, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama menyaksikan akan video tersebut terlebih dahulu sebelum kita mengulas akan video tersebut. Okay, jom kita melihat akan video tersebut guys. Okay, baik guys, video seram ini FJ ambil daripada page kongsi viral, di mana captionnya adalah daun durian Belanda biasa memang petik di malam hari untuk elak kerosakan pada daun dan melecur. Okay, siapa-siapa ada info berkaitan dengan daun durian Belanda boleh info memang kena petik malam ke? Kisah seram yang berlaku waktu live malam tadi. Okay, tak tahu page. Okay, kita baca dulu caption dia guys sebelum kita mulakan video ini. Seram. Malam tadi waktu Cik Y sedang buat live dalam jam 1.35 pagi di kebun, berlaku satu kejadian yang tak diingini. Selama ini biasa dah buat kerja waktu sampai ke subuh, tapi malam tadi lain macam penangan dia guys. Sedang syok buat live sambil petik daun, tiba-tiba terdengar sayup-sayup bunyi wuh wuh. Mula-mula Cik Y ingat bunyi anjing liar kat belakang kilang ini, tapi lama-lama bunyi lagi, lepas tu bersahut-sahutan. Korang tengoklah video ni sampai habis je kalau nak tahu cerita sebenar. Ni nak tarik pun tangan masih menggigil lagi, tak hilang. Caption daripada owner guys. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama menyaksikan akan video ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Korang baca caption dia sendiri Kita baca caption dia sendiri. Kan sebenarnya ada lagi 3 pokok kan? 3 pokok lagi kan? Kita nak cakap 3 pokok lagi. Dia nak cakap 3 pokok lagi kan? Memang dia petik, memang dia petik daun tu macam mana dia pokok yang tinggal. Bakal dia dah pagi dah apa, sorang kan, sorang. Temankan saya, ada 3 pokok lagi saya nak cakap. 3 pokok lagi saya nak cakap temankan saya, jom. Sorang-sorang, buat kerja. Okay, waktu ni dia dah mula rasa seram guys. Oh, badminton. Okay. Jom, next. Saya sini lah Ha. Okay, dia ambil lampu, dia suluh ke arah mungkin bunyi yang dia dengar tadi guys. Hai kawan-kawan, saya nak masuk dalam kejap lah kawan. Kita masuk dalam kejap. Tak boleh kawan. Dia lari masuk rumah. Selamat.
Saya dah kata. Dekat ujung kaya tu seram sikit. Saya lari tu. Ke tepi kilang je. Tak adalah saya lari apa. Tiba-tiba saya terdengar. Baik saya aku lari dulu. Saya cakap. Hujung tu. Lari tak cukup kaki ni. Ya dulu. Tinggal. Dia tinggal barang-barang dia guys. Apa dia punya lampu, dia punya apa tu daun apa semua bakul. Ngah. Dia panggil adik dia kot nak tempat saya nak panggil. Nak panggil kawan. Ngah. Ya. Teman kan jap jom. Teman. Teman kan. Lagi 2 pokok je. Jom. Mesti adik dia pelik tiba-tiba kena teman kan. Aku lari tak cukup tanah dia lah. Memang. Kita buat geng dengan kawan. Tu lah ada buka tu. Apa tu? Apa? Anak buka tu. Api dia, apa ni dia punya wap. Tu bunyi. Bukan. Buka. Dah buka dah. Dah boleh gila. Tinggal 2 pokok je sana tu. Lepas tu dah siap dah. Lagi 2 pokok je. Teman lah. Tapi yang ini kita teman berbual. Tapi telinga dengar yang lain. Aku lari kan tadi. Ayalah. Bukan. Ingat ayah. Kita dengan korang. Lepas tu kenapa? Saya sini dekat je. Dah masa time. Ya, 2 pokok lagi. Sikit lagi. Aku nak letak macam ni. Kejap je. Sikit je lagi. Cuba buat. Lagi. Dia. Habis guys, setakat situ saja video dia. Okey, baik, berdasarkan video yang telah ditunjukkan ataupun yang telah kita lihat, apa yang dapat kita simpulkan, kalau korang ada komen terlebih dahulu ataupun pandangan, boleh tulis dekat ruangan komen di bawah sebelum AJ mengulas akan video tersebut guys. Okey, berkaitan dengan video tersebut, ini hanya satu video memaparkan seorang perempuan yang telah pun dilihat seperti diganggu lah sewaktu beliau membuat kerja, dan pada waktu itu juga beliau sedang live dekat TikTok kemungkinannya untuk menemani beliau membuat kerja pada waktu tengah malam di belakang rumah untuk memetik daun durian Belanda guys. Jadi kejadian tersebut memaparkan bahawa sampai ke satu tahap itu beliau mendengar bunyi macam tu lah kot. Kemudian bunyi itu pun bersahut-sahutan, di mana waktu beliau dah dengar bunyi tersebut, beliau dapat merasakan ada sesuatu, dan kemudian beliau pun mengambil dia punya equipment dia, kamera dia dan juga cahaya lampu dia untuk mengarahkan ke arah bunyi yang mungkin datang daripada arah tersebut lah. Selepas itu beliau tak dapat beliau rasa macam masih seram lagi, tak dapat ditanggung. Kemudian beliau pun mengambil keputusan untuk lari meninggalkan kawasan kerja beliau itu, hanya membawa telefon saja menuju ke rumah beliau. Dan kemudian dalam video tersebut dia panggil adik dia lah untuk menemani akan adik dia itu. Video ni kalau tanya FJ, mungkin video ini satu video adalah situasi
situasi yang biasa dan real lah berkaitan dengan kejadian yang berlaku. Cumanya yang FJ respect akan perempuan tersebut, di mana beliau dapat kontrol dia punya ketakutan dia. Dia tidaklah terlampau takut sangat akan keadaan itu. Okey, di mana kalau mungkin sesetengah orang yang kalau dia terlampau takut sangat, seperti yang korang selalu dengar kisah seram dan sebagainya, kalau terlampau seram sangat kaki rasa seperti dipaku ataupun nak melangkah pun tak boleh sebab kita terlampau takut sangat. Dan lebih teruk lagi keadaan itu, kalau terlampau takut sangat kemungkinan boleh pengsan sebab waktu tu kita berada seorang diri sahaja. Dan kalau nak lagi teruk daripada itu, kemungkinan dah lah pengsan, lepas tu kemungkinan dirasuk pula kan ketika membuat kerja di waktu tengah malam lah. Jadi disebabkan perempuan tadi dia dapat kontrol dia punya ketakutan dia, maka keadaan itu tidak berlaku. Cumanya seperti mana yang adik dia cakap tadi, kemungkinan itu adalah bunyi binatang ke apa kan. Adik dia cuba untuk bersikap husnuzon terhadap perkara yang berlaku. So FJ pun setuju juga akan pandangan tersebut. Kemungkinan itu bunyi haiwan ke apa ke, kita tak pasti. Sebabnya video tersebut dia terlindung dengan bunyi background music itu. Okay, so FJ rasa video asal mungkin tak ada kot background music itu, tapi orang nak edit, nak letak kat media sosial, dia letakkan muzik itu bagi FJ terlampau kuat. Jadi kita tak dengar bunyi wuhu itu, tak dengar langsung. Tapi kalau katakan dia diganggu dan sebagainya, kemungkinan dia seorang sahaja yang dengar, orang lain yang dengar ataupun tengok live pada ketika itu tak dengar, kemungkinan perempuan tersebut memang diganggu oleh sesuatu lah. Tapi kalau bunyi itu capture dalam kamera, kemungkinan sama ada diganggu ataupun itu adalah bunyi, memang betul bunyi haiwan yang sedang bersahut-sahutan. Okay, cuma perasaan feel seram itu hanya dia seorang sahaja yang merasai. Cuma je respect lah, sebab dia buat kerja seorang-seorang malam-malam, tengah malam pukul 1.30 malam di belakang rumah, petik daun dan sebagainya, tak takut dan sebagainya. Kalau benda ni tak semua orang berani buat lah. Even kalau lelaki pun sendiri belum tentu pasti berani lah untuk buat kerja seorang-seorang kat belakang rumah, kat belakang kebun kan, seorang-seorang diri pada waktu tengah malam. Sebab tu dia cakap kadang-kadang tempat yang biasa kita lalu, biasa kita datang dan sebagainya, waktu siang tak ada apa-apa langsung dan tak ada gangguan dan sebagainya. Tapi nak katakan pada waktu tengah malam, di situasi dia lain. Even kat belakang rumah pun kemungkinan kita akan rasa seram itu, walaupun di belakang rumah kita. Sedangkan waktu siang biasa je kan. Okay, itulah kalau FJ pergi ke jalan-jalan seram yang FJ dapat rasai lah. Pada siang nampak indah, nampak cantik dan sebagainya, pemandangan dan sebagainya, memang tak takut langsung, memang cantik, subhanallah. Tapi bila malam menjelma, situasinya sangat berbeza dan sangat berlainan daripada situasi pada waktu siang. Itulah yang dialami. Dan perempuan tadi pun FJ tengok cara dia bekerja tu macam dah biasa buat kerja seorang-seorang malam. Cuma nak jadikan cerita, itulah video yang beliau diganggu lah oleh sesuatu. So kalau tanya FJ, video tersebut adalah video yang real. Kemungkinan beliau telah pun diganggu, tapi hanya beliau sahaja yang merasai akan video tersebut. Cuma FJ memang suka lah perempuan ni, pasal dia situasi dia normal lah, situasi dia relax lah. Even kena ganggu pun masih ketawa-ketawa lagi kan. Lepas tu dia pergi ambil balik barang dia tak peduli kan. Dia minta adik teman, jom lah kita buat settlekan kerja, kita ambil barang tu. Tak semua orang macam tu lah. Kalau orang memang dah diganggu, mungkin besok pagi baru dia pergi ambil lah barang-barang dia. Tapi dia relax kan, dia tak peduli lah. Kalau gangguan pun aku peduli apa, esok aku nak kena kerja dan sebagainya kan. Itu yang FJ salute. Dan FJ memang cuba tanamkan kepada audien lah berkaitan dengan, kalau boleh kan, kalau korang kena ganggu ke, korang buat situasi biasa je sudah, peduli lah benda tu kan. Sebab dia sepatutnya benda ni dia tak patut ganggu kita, sebab kita adalah manusia, kita buat kerja kita kan. Tapi dah dia nak ganggu, bagi dia itu satu perkara yang benda-benda macam ni, benda-benda gaib ni dah melangkaui lah. Kalau sesiapa ada ilmu dan sebagainya, kita boleh ambil tindakan sebenarnya kat diorang ni kalau dia ganggu kita dalam alam manusia ni. Okay, cuma kadang-kadang setengah orang mungkin dia tak tahu cara macam mana nak mengatasi, atau tak ada masalah. Cuma jangan terlampau takut sangat guys. Okay, apa pandangan korang berkaitan dengan video tadi? Adakah korang percaya ataupun tidak? Boleh share dekat ruangan komen di bawah. Okay, apa pandangan dan pendapat masing-masing. So video ni sampai di sini saja guys. Jangan lupa share, like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.